kita cari makanan free. Malaysia kurang bagus. Kurang bagus. Sedap ah. Boleh pi tak pi? Sampah tu macam kari ayam. Jom kita nak makan. Okay, sekarang ni kita try kopi Madinah. Kopi baru. Dia ada stripe ni, dia ada. Habis weh. Betul tak? Itu tak apa. Tiga bir. Habis saiz? Oh, ada. Ni ada design. L N Ni lain nak kalian ni. Oh, ni besar sikit. H N. Kami sekarang ni tengah nak beli kopi Madinah. Baru Semak Abu Umar. Abu Omar Al-Khattab. Mantap. Segan ya. Dia takut. Orang pakai siapa? Aku tak tahu tapi sedap ah. Ana, kulo kumi Malaysia. Dia pandai jual lah. Cuba nego sikit, nego cantik sikit. Ah, mesti. Lawa weh kopi dia. Tengok, tengok sikit. Hello awe. Lakin hena hello. Okey, kami beli semua. Semua ni hitam. Hitam kau putih weh. Okey, hitam semua. Ya. Okey guys, hari ni kita dapat satu jubah Morocco. Ambil jubah apa? Cuba Arab lah. Jubah Arab, jubah Saudi ya. Kita mana? Okey, tengok. Semua sama. Kita dapat 10 rial. Daripada rial. 20 rial jadi 10 rial. Datang sini memang kena cari kopi ni. Kopi yang paling solid. Sebab dia apa? Ada span sini, dia lembut. Dia cengkam tu, memang cengkam. Memang kata style lah tengok. Style. Warna hitam, kami beli warna hitam. Kita dia beli warna putih dengan hitam tadi. Dua terus. Dua dia angkat dua sebab ada geram. Terus sekarang ni kita nak balik office. Kau. بنلاقيكم متفقين حتى لو